Hai murid-murid, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semua sihat? Hari ini kita akan sambung lagi untuk subtopik yang kedua untuk tajuk kita iaitu perkenankan doaku. Hari ini kita akan tengok apa ya? Okey, jom kita tengok. Hari ini kita akan tengok tata cara berdoa. Iaitu tata cara tu apa? Iaitu cara-cara untuk berdoa dengan betul. Kenapa kita kena berdoa dengan betul? Supaya doa kita diterima oleh Allah. Dia ada cara dia. Okey, nanti kita tengok satu persatu. Hari ini cara yang pertama iaitu kita perlulah niat yang ikhlas kerana Allah. Dan yang kedua, kita kena berwuduk. Kita kena berwuduk. Basuh tangan, berkumur. Dah sampai seterusnya sampailah basuh kaki kan. Berwuduk. Dan yang ketiga, menghadap kiblat. Dan yang keempat, kita perlulah menadah tangan. Menadah tangan macam ni. Bukan macam ni, bukan ke bawah. Kita angkat betul-betul menghadap kita punya bibir kita, mata kita tengok dekat tangan. Macam tu menadah tangan. Okay, yang kelima, menumpukan perhatian pada doa. Kita tak boleh main-main masa doa ya. Dan yang keenam, kita perlulah memulakan doa kita dengan memuji kepada Allah. Contohnya apa? Iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin yang bermaksud segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Okey. Dan yang ketujuh adalah selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kena berselawat kepada Nabi kita. Dan yang ke-8, kita perlulah merendahkan suara. Tak perlulah kita nak berdoa sampai nak pasang mikrofon masjid tu nak berdoa semata-mata untuk kita seorang. Tak payah. Kita perlu cukup merendahkan suara kita. Berbisik pun tak apa. Kerana Allah kan Maha mendengar. Jadi walaupun kita berbisik, Allah tetap dengar doa kita. Macam tu. Kalau kita tak nak berbisik, kita nak cakap dalam hati je pun boleh. Allah tahu juga. Okey? Dan yang ke-9, kita perlulah berdoa dengan penuh keyakinan. Maksudnya, kita kena berdoa dengan penuh keyakinan tu macam mana? Iaitu kita yakin bahawa Allah akan terima doa kita. Allah akan terima doa kita. Apa yang kita minta semua tu, Allah akan bagi cepat-cepat. Tetapi kita kena ingat juga kalau Allah tak bagi tu maksudnya ada hikmahnya, ada kebaikan yang lain yang Allah simpan untuk kita. Macam tu. Okay? Dan yang ke-10, kita perlulah berdoa dengan tenang dan tertib. Kita tak boleh nak gopoh-gapoh. Ya Allah, tak boleh. Slow kita baca doa. Kita meminta dengan orang pun slow kan. Kita minta dengan beradab kan. Jadi dengan Allah pun sama. Kita minta dengan tenang dan tertib tu mengikut urutan. Okay. Dan yang ke-11, akhir sekali kita perlulah mengucapkan amin selepas berdoa. Habis kita minta doa kita tu, kita pun cakap amin. Kita pun raup kan, sapu muka kita ke muka. Tu lengkaplah. Semua tu kita kena ikut satu-satu cara-cara untuk berdoa supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita tengok subtopik yang ketiga iaitu tata cara berdoa. Okey, terima kasih.